Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi Geng, korang tahu tak ni saya apa? Ni kalau dekat Johor orang panggil bayung geng Kalau akulah kampung aku panggil bayung ni Aku ni tanam. Aku beli kat pasar raya geng. Lepas tu dah banyak lagi dah. Berapa kali makan dah. Dia buat sayur. Ada orang tak suka geng. Dia macam blender sikit. Tapi korang payah letak asam lah. Asam Jawa kan. Ni alhamdulillah lah. Dah subur boleh ambil lagi. Dia tak boleh sampai panjang geng. Dia pendek nanti. Macam ni Cuk dia ambil, kita ambil daun ni lah. Sebab tu aku dah lama tak bersihkan. Semak geng. Kalau dia biar semak gini, jadinya dia sejuk geng. Dia tak panas sangat sebab ni tempat lapang. Macam ni lah. Kalau korang tahu ni sayur apa, tempat korang nama apa, cuba komen-komen.